Assalamualaikum guys. Hari ni aku tak pergi mancing, aku tak pergi main kompang. Hari ni aku nak pergi camping. Kat mana? Tengok video ni sampai habis. Stay tune. Macam biasa, Penusa ini akan bertukar menjadi mod camping. Korang tengok je atas tu, dah macam pakai stanyol kapet dah. Hampir sepanjang perjalanan aku dari Benon ke tapak kemah, hujan memang turun tak berhenti. Alhamdulillah sampai juga ke campsite ni lebih kurang jam 5 petang. Jadi yang sebenarnya kali ini kami bercamping di Gejek Fani Campsite di Tanjung Resang, Mesin. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Sekarang aku dah sampai kat tapak campsite. Kali ni aku camping dekat KZ Fani di Tanjung Resang, Mesin. Ni tapak aku lah ni. So jadi kita pasang kemah. Jadi makanya dalam hujan renyai kami pasanglah juga kemah tu. Kalau tak pasang nanti nak tidur kat mana pula kan? Sebelum tu sambil layan video pasang kemah ni, aku mohon korang like, subscribe dan share ya kawan-kawan. Alhamdulillah, setelah berapa bulan berpasang kuyup, akhirnya siap juga kemah kami dirikan. Sampai ke malam nak dirikan kemah ni tau. Assalamualaikum guys. Ini adalah keadaan waktu malam di KZ Fani Campsite. Campsite tak penuh. Tapi yang aku suka kat sini, tapak dia luas. Jarak antara kemah dengan kemah tu, duduk tapak luas lah. Oi. Ni kenapa seorang-seorang kat sini ni? Kantul. Cakap dengan boyfriend Pergilah. Tak payah dah. Dia seorang-seorang boleh duduk sini layan feeling. So, ni keadaan kemah kami pada waktu malam. Satu kemah dom dan juga satu kemah payung dot camp direct. Pagi ni awal-awal lagi aku dah duduk tepi pantai. Kononnya nak hadap sunrise. Walaupun tak berapa nampak disebabkan mendung, tapi yang sebenarnya dah dekat 2 jam aku duduk sini rasanya. Ni apa agaknya bini aku masak untuk semalam pagi ni. Nampak gaya macam spaghetti je tu. Apa pun kita ucap terima kasih kat bini aku tu. Cara permainan petang. Lepas dah kenyang perut, kami semua pun layan game petang ni. Yang sebenarnya aku bukan tahu sangat cara main benda alah ni, tapi layankan je lah. Ni pula anak saudara aku, Usna nama dia. Dia ada karaoke sealam semester katanya. Mana ada? Terlihat je. Dah penat main petang, petangnya setelah redup,
Kita layan mandi laut lah pula. Keadaan dan suasana laut pada masa ni memang amat mesra lah untuk aktiviti air. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. So hari ni hari ketiga. Pagi-pagi, sekarang jam pukul 7 pagi. Ni keadaan campsite pada waktu pagi ni. Tenang-tenang aja. Tiada angin dan kedengaran bunyi kicauan burung. So pagi ni aku nak bawa pusing keliling campsite ni lah. Tengok apa yang ada. Jadi, kalau korang nak cari tempat camping yang tenang dan cantik di Johor ni, ini ada KZ Fani Campsite, terletak di Mersing. Kawasannya luas, banyak pokok rimbun dan terus menghadapi pantai. Jadi, memang sesuai kalau nak berkemah sambil dengar bunyi ombak. Dekat sini ada tapak kemah dengan pilihan yang berbeza, dekat pantai, tengah atau bawah. Harga pun berbeza, antara RM50 hingga RM80 satu malam. Ikut lokasi tapak lah. Plug point pun ada, cuma ada extra charge lah. Untuk kemudahan asas, tandas, bilik mandi, sinki dan juga tandas mesra OKU. Jadi kalau korang tak nak tidur dalam kemah, kat sini ada pilihan chalet yang ada tilam, kipas, tuala dan kemudahan asas lain. Aktiviti memang best. Pantainya landai, sesuai untuk manda-manda. Ada buaian dan hammock untuk lepak di santai. So hari ni last day. Sekejap lagi kita sarapan, buat sarapan. Dan kemas-kemas kemah apa semua bagai. Dalam tengah hari pukul 12 tu kita orang gerak lah. Macam biasa, bini aku ni sibuk lah sediakan sarapan sebelum kemas kemah dan berangkat balik. Alhamdulillah, setelah 3 hari kami hari ni di campsite KZ Fani Campsite Mersing. Kita sudah camp 3 hari 2 malam. So lepas ni kita orang akan gerak balik ke Benot. Sebelum tu rasa nak pergi Pasir Lanon. Nak tengok tempat viral tu kan. Tak pernah ke sana. Okay guys, stay tune. Jumpa lagi di video akan datang.